Kau hidup asyik menunggu. Tunggu masa yang sesuai. Kau tahu ada benda yang kau kena buat dalam hidup ni supaya hidup kau tu berubah. Tapi kau asyik tunggu. Kau asyik tunggu masa yang sesuai. Kau asyik tunggu untuk masalah-masalah yang kau ada sekarang tu selesai. Maka lama-lama hidup kau tetap juga sama. Bukan sebab masa tu tak ada yang sesuai, tapi sebab kau tak bermula dalam keadaan yang tak sempurna. Memang hidup ni tak mudah. Dia tak adalah sampainya masa yang betul-betul best, betul-betul sesuai, betul-betul sempurna untuk kau mulakan sesuatu. Hidup ni tak semudah tu. Kita kena mula je bila-bila masa. Kalau sekarang ni rasa nak kena buat something, buat je. Tak payah tunggu masa yang sesuai. Nak tunggu seru lah, nak tunggu hidayah lah, buat je. Jangan tunggu lagi. Masa berjalan. Alright?